Mereka berjalan lebih kurang 1 ke 2 kilometer untuk dapatkan air dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kami tim Yayasan Amal Malaysia sempena misi korban dan kemanusiaan 2025. Salah satu tempat agenda lawatan kami untuk mai tengok tempat yang kami telah realisasikan hasrat keutamaan penduduk di sini atau mana-mana penduduk di atas dunia ni. Bila dia berbuka, ada perkampungan di situ, sumber utama kehidupan adalah air. Dan inilah hasilnya salah satu daripada sumbangan dan wakaf rakyat Malaysia. Kita ada kempen wakaf tube well. Tuan-tuan puan pernah dengar? Kita kempen wakaf Quran dan kempen wakaf tube well. Okey, dan ini salah satu tube well yang ke-103 dah. Masya-Allah. Okey, dan baru lagi tube well ni baru siap. Seronoknya wajah-wajah penduduk di sini bila tengok. Tarikh dia Mei 2025. Kami sekarang berada di kampung Jigawa, Nanggiri. Di kawasan Yobe juga. Okey, di kawasan area tempat kami buat korban untuk tahun 2025 ni. Jadi alhamdulillah semua sedia maklum akan keutamaan air sebagai sumber dan depa tak perlu lagi berjalan jauh nak cari telaga. Banyak tempat yang kita buat pemasangan tube well di area Afrika, asalnya mereka sumber air mereka berjalan lebih kurang 1 ke 2 kilometer untuk dapatkan air daripada telaga yang jauh. Itu pun air yang keruh sebab mereka telaga yang manual, dia orang sendiri korek dah kering korek lagi keruh air. Tapi melalui dengan cara yang lebih canggih, kita bawa jentera masuk, boring tebuk masuk dalam berapa puluh meter boleh masuk, dapat air yang semua boleh tengok. Alhamdulillah. Alhamdulillah air. Dan melalui ada cara kita pasang, ada melalui solar kan, melalui elektrik, ada juga yang melalui genset, okey, generator. Okey. Alhamdulillah. Okey, boleh tengoklah mereka dapat sumber air yang bersih. Boleh tengok keadaan perumahan sekeliling. Semua sini serba dhaif. Susah. Masya Allah. Terima kasih rakyat Malaysia. Teruskan kempen dan sumbang dan wakaf untuk tube well di Afrika khususnya, insya-Allah.